Wow, clean. Kita orang dah lama tak beli barang dapur. Uish. Sedap. Who made the presentation? Yang ni sama. Yang ni hukuk. Dia punya. Clean. Tu waktu lunch. Yang kapal makan, yang kerja waktu lunch. Oh, so dia bagilah ni. Nak yang tu ke yang ni? Yang ni sedap. Ni lama dah susah nak jumpa. Saya ambil ni, dia ambil ni kan. Dah letak balik. Okey, ambil itu dua. Satu Pia, satu ibu. Okey. Tak nak yang siapa beli makan waktu lunch. Oh. Apollo. Ni Apollo episode ni. Pack baru. Besar dia kat mana? Besar ni. Tapi dalam ni ada. Tak jumpa troli ya. Ninja Gigi. Ibu-ibu. Nugget. Tapi kita nak pergi jalan lepas ni. Nanti kan rosak kan. Rosak apa? Aduh. Agamo nenek. Nenek. Apa ya? Ay. Cheese. Nampak tiak pakai tudung, nampak tiak. Diorang dekat Angsana. Ya, Cik dah beli barang dekat Romantika. So, nanti kita buat haul, okey? Lama tak pergi Romantika. Serius cakap. Belakang tu belum pergi lagi. Memang tak itu tunjuk. Romantika. Kamu tak masuk sini? Pick up. Ya. Buat apa? Tak kat bilik dia. Ni masuk tu. Harga ni RM6, RM5.90. Dah ke? Ha? Poster. Koster tu apa? Pantat cawan. Oh. So, jangan main. Jangan. Tadi budak pakai tudung ni, tengok dia tak pakai tudung dah. Cermin dia macam tak upgrade lah. Tak ada yang berkenan cermin. Dia jual perabot. Tepi lah ibu nak rakam. Comel. Ni RM85. Dia siap dengan tempat tray. Comel lah. Dia boleh buat dua air. Comel gila. Wah. Ni comelnya 50% untuk member. Bakal. Ni comel. Plastic bag. Tu guys, ada lagi satu kedai kita belum pergi. Tapi kita nak pergi sini dulu kot. Hai, nak main ni pula dah. Ya Allah. Ya, tengok merempit ya. Merempit dah pula. Nak main ke yang tu? Yang tu ada main itik tu, nampak? Cucuk tanam. Tak nak. Sementara tu kita masuk sini je. Sini bahagian kapet. Comel-comel kapet. Cantik ni yang ni. Tak kat depan. Kan? Murah je. RM19. Comel. Gen Z.
Wah, nampak banyak gila kapet korang. Comel. Rokok. Ni dah siap. Main kapek. Bolas. Melas Pia. Laju lagi Pia. Laju lagi. Lepas tangan. Pegang. Pegang. Belok. Belok Pia, belok. Nampak tu. Ya Allah, macam nak merempit ni. Madai. Tadi dah motor ni apa pula? Tromel. Kami poster. Petik dah duit tu. Ni. Cincin. Awak nak cincin orang tua ke? Wah, ni cantik Ni ni. ni. Cincin orang tua ni. Yang besar. Okey. Cuba tengok. Okey. Ya Allah. Kau nak meragut? Mati orang. Mak. Oh, Ay. kau nak meragut lah. Cantik lah beg. Dia tak ada beg makeup ni. Bukan beg makeup tu, beg jalan tu. Ni cantiknya. Tengok. Cantik kan? Warna pink. Beg dinner. Comel. Banyaknya. RM10. Comel. Comelnya. Labu-labu pula dah. Otak. Kenapa dia tak ada rambut ya? No, ni hitam. Bag. Kena tak abu. Tu. Okey. Aduh. Ni beg sekolah. Sedap. Comel. Tapi ni tak muat pun nak bawa pergi sekolah kan. Kecil je. Bukanlah. Yang ni untuk bawa jalan. Oh, patutnya ada bear. Mana bear dia? Patutnya macam ni, Sofia. Ni patutnya macam ni. Tapi saya nak. Ya? Besar. Pipi awak berjual. Yang ni kecil je yang ni. Itu besar lagi kan? Ada anak. Ni dah. Air hilang anak. Ni dah ada anak dia. Macam mana ni? Stroller pula dah. Shower gel. So, First meal. oh, sedap. Sedap. Tak suka ibu marshmallow. Sedap. Sedap boleh. Berapa ringgit? Sabun shampoo, sabun. Sabun, shower gel. Sedap ni bau dia. Ni yummy candy. Sayang stroller ni penat dah ni. Dah penat dah. Comelnya. Ya Allah. Kotak je. Comelnya. Jewelry box. Ya. Jumpa tak? Bukan gam ni, bukan gam ini. Ini gam sekolah.
gam mana? Kita gam yang lain. Gam Oh, itu comel. Moshi. Ya. Ibu jangan ibu. Picture. Kita orang dekat burger. Burger apa? Bukan rumah. Burger homemade. Air apa? Bawa dia jap sampai. Boleh. Kedai dia dekat sini. So, kedai dia tepi jalan je. Nanti kita try, sedap tak? Okay. Tengok, dia minum air suam. Tadi kita orang pergi minum api. Pergi minum kedai kopi dah. Banyak kali dah minum air manis. Tapi lupa nak buat vlog. Cici masukkan gambar je lah minum air apa. Siapanya? Ayam. Ibunya ayam and cheese. Cheese tarik. Makan. Bismillah. Tak. Sedap ya. Sedap. Ayah ada lidah. Ayah sampai ke janggut tu. Ni ayam crispy juga. Kenapa dia pakai aluminium foil? Bismillah. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kan? Nanti. Tadi tu kita makan. Ada. Ya. Tak. Nak sayurnya. Enggak. Mesti dia tak tahu. Sedap. Sedap. Sama. Sama. Nak sayurnya. Sayurnya. Mana asyik Ni laki dia punya. Ha? Laki dia. Enggak, sabar. Cair dagingnya. Daging yang sedap. Daging yang sedap. Rasa balik. Sama je dengan Pia punya. Ada cheese. Guys, sebab semalam kan Cik T balik lambat pukul 11 macam tu kot. Ni baru Cik T nak buat haul yang Cik T beli dekat rumah Cik T. Cik T dah beli banyak barang sebab macam tak perlu. Jadi Cik T beli tak banyak lah kat sini. Ni yang first item Cik T beli ni ialah towel. Towel dia memang gebu guys. Harga dia RM10 saja. Ni size standard 70 kali 140 saiz orang dewasa lah. Yang ni memang sangat cantik. Dia ada dua warna. Tadi Cik tengok yang ambil warna pink. And Cik suka sebab dia ada penyangkut dekat bahagian atas ni kan. Boleh sangkut dekat hook mana-mana. Macam hook macam ni pun boleh. Nampak? Sangat cantik. Yang ni untuk Sofia tau. Cik tu beli warna pink untuk dia. And then ni Cik tu beli sarung bantal. Sarung bantal cantik gila. Warna dia macam sage macam tu. And then ni dia punya satu lagi. Cantik kan? Cik T nak tukar ni. Kalau korang nak tukar mood dekat dalam dekat ruang tamu tapi tak nak spend banyak macam sofa baru ataupun kapet baru, jadi beli je sarung bantal. And boleh beli dia punya macam selimut yang letak dekat sofa tu pun boleh tukar juga. So dia nak tukar warna hijau-hijau sikit. Nampak ni ada warna 2 pieces dekat sini. And then ada selimut. Selimut ni sumpah cantik. Awak sorok-sorok ada tu. Kita beli yang macam warna hijau-hijau sikit. Jadi bolehlah letak dekat ruang tamu. Harga yang ni RM29. Sarung bantal ni yang kosong ni tu harga dia RM9.90. Yang ni pula harga dia RM15.90. Jadi stay murah lah. Bawah RM100 dah boleh tukar look dekat ruang tamu. Jadi korang boleh beli yang macam ni je lah. Selimut, bantal.
Kapet pun kira okey lah, murah juga lah kan. Tapi kapet Cik Ti baru buka, jadi Cik Ti tak nak beli kapet. Ni dia punya selimut. Kau main cantik ke daripada. Jahit. Oh, dijahit. Saiz selimut ni ialah 150 kali 200. Dia macam saiz queen. Saiz queen. Macam besar kot kan. Okey lah kot kan. Comel kan? Nampak? Comel sangat. Santai ni. Ni kita nak masuk. So kalau Cik Ti rasa setakat ni je video Cik Ti untuk vlog weekend buat apa je. Sebenarnya Cik Ti hari tu nak keluar pergi cari baju tau. Baju untuk kahwin adik Cik Ti. Cik Ti ada pergi dekat BBU. Dari situ ada banyak kedai-kedai baju kan. Cik Ti lupa buat vlog bang sebab Cik Ti kalut sangat. Tapi Cik Ti beli baju dekat Jalan Noh. Jadi tu sajalah vlog kita untuk weekend kali ni. See you guys next time, my next video. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe. Okay, bye.